Assalamualaikum, salam sejahtera, bertemu kembali. Apa khabar semua? Harap semua sihat. Hari ini 24 Ramadan. So lama tak bersiaran ni. Sekarang ni ada peluang dapatlah ride hari ni. Jalan-jalan pendek je lah dekat highway. Itu sajalah. So nak tunjukkan ni motor. Ni motor lah. Dah lama tak ride ni. Ada dalam 3 minggu tak ride ni. Okey, nak bergerak. Jumpa nanti. Okey, panas enjin dulu sebelum bergerak. Tuhan, mudahkan jalan hidupku, biar rezeki datang tanpa keliru, biar semua rasa kasih-Mu yang satu. Aku tak mau jadi beban sesiapa di situ. Aku melangkah dengan hati yang perlahan, cari tenang dalam setiap perjalanan. Tak kejar nama, cuma ingin kebaikan, biar hidup ni penuh keberkatan. Aku tak mau ada yang rasa terbeban. Kalau aku mampu, biar aku ringankan. Dalam sedikit rezeki yang kau pinjamkan, aku hulur biar semuanya dipermudahkan. Kadang hati risau bila rezeki sempit, tapi engkau tetap buka pintu walau sedikit. Aku belajar syukur walau tak banyak, kerana memberi itu lebih berkah. Dalam doa aku minta perlindungan, jauhkan aku dari sombong dan angkuhan. Biar langkah ini jadi satu kebaikan untuk diriku dan semua sekelilingku. Tuhan, ya Allah, lembutkan hati. Ya Allah, bersihkan rezeki. Ya Allah, kuatkan langkahku. Ya Allah, dekatkan aku padamu. Tuhan, mudahkan jalan hidupku, biar rezeki datang tanpa keliru, biar semua rasa kasih-Mu yang satu. Aku tak mau jadi beban sesiapa di situ. Jom pusing ronda-ronda waktu puasa, waktu petang. Aku tak mau jadi beban sesiapa di situ. Tuhan, mudahkan jalan hidupku, biar rezeki datang tanpa keliru, biar semua rasa kasih-Mu yang satu. Aku tak mau jadi beban sesiapa di situ. Tuhan, mudahkan jalan hidupku, dalam kasih-Mu
aku berlindung dalam rahmat-Mu, hatiku tenang ditampung. Okey, bersama kita Presiden Geng Gurun. Kita nak tanyalah macam mana keadaan di Qatar sekarang ni? Sekarang ni di Qatar kembali seperti normal, tiada apa-apa, aman sentosa, and then flight pun sudah bertali arus datang, tapi airport belum dibuka secara normal, tapi flight sudah terbang ke destinasi masing-masing. Even ke Kuala Lumpur pun ramai rakyat Malaysia sudah pulang berhari raya bersama keluarga. Alhamdulillah. Setakat ni, hari ni, semalam, minggu ni, alhamdulillah terbaik. Okey. 1 minute later. Okey, Presiden nak jual motor yang kedua ni. Ni motor, apa nama motor ni? Nama dia Harley Davidson Breakout model 2014. Okey. Di Semara saya akan renew sekejap lagi minggu ni ya. Okey, keadaan motor macam inilah. Motor belum basuh lagi. Bila basuh kilap balik. Okey. Okey, berapa harga yang dipinta? Harga ni untuk Geng Malaya kita bagi 30,000 ya, harga kawan-kawan. Okey. Tapi yang ni pun dah iklan dah, kita taruh 40,000, tak ada siapa yang call. Okey, 30,000 geng. 30,000 jalan. Jalan. Bayar kali macam beli kain batik ya. Bayar kali, janji bayar. 2-3 kali boleh lah. 10 kali pun boleh. 10 banyak sangat. Kalau kawan-kawan kenal boleh lah. 10 boleh, kali. boleh. Okey. Boleh kasih jalan. Kita mau kasih Lego ya. Okey, baik. Terima kasih. Okey, kawan kita yang Nampak pada rumah lah. motor besar, rider kecil. Okey, ni dia. K16. 1600. K16 1600. Yang ni nak jual juga ke? nak jual ke? Tak ada Tak ada. Tak ada nak jual. Tengah tak pakai. Motormu kena hujan ke ni? Semalam. Malam. Assalamualaikum. Apa khabar? Tapi Sihat. semalam tu balik terawih basah weh. Memang hujan. Mungkin wukul ke apa? Mana lagi buku lah. Buku. Memang terlambat sikit lah tadi. Okey, ni BMW K16 Dijual. 2016. Ni kawan kita lah Unyat beli. So dia punya seat dia original tapi rendah. Tengok kaki flat foot lah. Kiri kanan flat foot. Memang sesuai untuk orang yang kurang ketinggian lah. Sesuai. Tapi Rendah. Cap ini untuk K16 GTLE. GTLE. Ya, E dia rendah. Dia rendah. Kalau GTL dia tinggi sikit. Oh, LE lah, limited LE. edition. Limited edition. Satu lagi yang bezakan Okey. GTE dengan GT. Tengok, rendah betul. Yang bezakan GT dengan GTE dia punya seat. Kalau GTL, seat dia 2 pieces. Oh, yang ni kalau one piece. GTLE 1 piece. One piece. Ni ada dia. Tak jelas yang beza dia. Berapa lama dah pakai ni? Tak sampai setahun je. Oh. Tu dia. Macam-macam Swiss ada ni. Reverse ada, reverse. Dia tak ada. Model dia tak ada. Oh, tak ada reverse. Yang ada reverse tahun 2017 ke atas. Tapi Swiss tepi ni boleh capai atas right ni. Itu untuk radio. Radio. Bolehnya. Boleh. Sebab rendah kan. Radio. Radio search pun memori. Rasa kasihmu yang satu, aku tak mau jadi beban sesiapa di situ. Tuhan
mudahkan jalan hidupku. Biar rezeki datang tanpa keliru. Biar semua rasa kasihmu yang satu. Aku tak mau jadi beban sesiapa di situ. Tuhan mudahkan jalan hidupku.